dengan botol ya. Betul. Kena beli freezer. Betul. Jadi kalau suami-suami dekat luar sana yang ada niat nak suruh isteri menyusukan anak dengan susu ibu sebab nak jimat, you silap. Okay? Sebab it's totally not jimat pun sebenarnya. Memang time consuming. Lepas tu, kalau isteri tu perlu bekerja, dia ada kena beli pump susu, storage bag and so on. So, dia ada banyak kos-kos yang tersembunyi. Dan paling penting, kos paling mahal, emosi mak tu. Betul. Nak happykan mak tu, nak gembirakan mak tu kan. Jadi, it's not about jimat. Tapi, apakah kebaikan daripada susu ibu tu yang kita nak give benefit kepada ibu dan bayi itu sendirilah. Okey. Jadi apa yang suami mungkin boleh lakukan sebagai seorang suami yang orang kata husband yang sangat friendly lah dengan breastfeeding ni, salah satunya adalah untuk kita bantu cuci corong pam susu tu. Ya Allah, betul. Cuci botol susu tu kan. Sebab saya banyak dengar feedback daripada ayah-ayah yang memang bila diorang jumpa saya, Puan Nat, thank you so much Puan Nat sebab ajar cara cuci botol, cara cuci corong. Sebab memang wife saya dia lepas tangan je Puan Nat. Dia buat dekat saya, dia memang suruh saya ni jadi maid dia. Jangan jadi maid, bukan jadi maid. Sebab dia dah habis tenaga banyak. Pam susu, balik rumah nak direct feeding lagi. Jadi suami tinggal cuci, campak dekat sterilizer, bagi dia kering, dah settle. Tu je. Itu nombor satu lah. Bantu isteri daripada pengurusan peralatan penyusuan. Yang kedua, bantu bagi support. Macam tadi Nazar kata, kalau isteri tu nak stop, jangan layan sangat. Sebab dia mungkin tengok... Follow to know more update about us.